IMM 13 2002. Walaupun dah siap 2002, antara 2003 kami memohon IMM 13. Okey, dapat ditawau. Ya, masa tu Umi tinggal di Sandakan. Okey, 2004 kalau tak silap 2005 memohon sudah kami untuk Pemas Tautin Tetap IC Merah. Time tu 2004 2005 lah kalau tak silap. Time tu ada task force dah. Kalau salah sorry ya, task force yang tolong kami. Masa tu ditawau juga. Dapat, tapi kami dapat IC Merah kami tu pada tahun 2000 berapa 2009 ke 2010 kami dapat IC Merah kami tu di Kota Kinabalu, Sabah. 2009 atau 2000, sebab saya ingat 2010 pertama kali Umi pijak KL, pertama kali Umi naik kapal terbang pergi Kuala Lumpur. Lepas tu Umi 2012 catit 2012 tu Umi memohon kewarganegaraan. Bekas suami Umi tu warga negara tu, dia mohonkan untuk Umi 2012 tu kewarganegaraan. Alhamdulillah 2016 Umi dapat kewarganegaraan Malaysia di Putrajaya di sini.